Tuh, Dah, cap kamar kok. kita pakai sawah ya. Dia nak ke sawah kini dah. Tuh, Urang setengah hari ko lapai kini ke lapangan simpang matu pe calik balap onda dah. ay, mabiabing piti jo ren. Apa nak kamu bempiti dah mengecek saya dah mah. Iya masuk nak peperai masuk surau. Dah kasih tu tua ndak penonton perai dah awak jinjang kalau puak tahu awak jojon situ dah. Kerupuk tahu nak ada orang makan sehari panis, makan kerupuk tahu lah jale. Udah lama saya mengecek rasaki ko ndak tahu ada dah bawa je lah kalau puak tu dulu awak jojon kok laku betul sebanyak tu rasaki tu. Banyak nang gadi-gadi, nang bujang-bujang di situ lele. Nak tak makan deh itu orang. Di Cibo dulu ndak iya ku awak jual jojon sama kerupuk tahu tu nak tercakiknya makan. Pak iya kah lain arah iya kah. Oh jus jual. Mengecek iya kau dah uka akar dah nak dah. Tinajan udah untuk pemale bisa dapat biti sambil mencari acara ndak muat dah. Ah, mesti keluar aja. Tak ada orang. Ndak ada mbak iya dah. Pengen angin isunya rencana ke sawah dan jale. Kasawan ndak dapat biti dah mengecek jo. Dia nak mamu langsung dapat piti di sawah tu. Kalau kasih tu wak jojon barang wak tarimu piti barang wak agian dah ba piti wak langsung. Ikut 3 tahun tahu ke piti le dah. Alah, tak ada apa itu dah mesti keluar. Biarlah dia pai jo anak-anak dia dan jojon sepanjang jalan.